Seterusnya H dengan huruf apa? Ha bulat ke ha pedas? Kenapa Ustaz ajar ha bulat? Okey, semua perkataan bahasa Melayu kita padankan H dengan ha bulat. Contoh Ustaz nak tanya, Ustaz nak ajar halal. Huruf H ni Ustaz padankan dengan huruf apa? Ha bulat ke ha pedas? Okey, salah. Okey, dengar Halal bahasa Arab. Bila bahasa Arab kita padankan dengan ha bulat ke ha pedas? Okey, faham Contoh perkataan hobi. Ha bulat ke ha pedas? Kenapa dengan ha bulat bukan ha pedas? Dia bukan bahasa Arab sebab hobi ialah bahasa Inggeris. Ingat, ha bulat hanya untuk bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris saja. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris je. Kalau bahasa Arab kita padankan dengan ha pedas.